Yang penting kau tak rosak ambil korang dah sebab korang boleh ambil satu-satu. Nampak? Dia pack ni satu-satu macam ni dah. So, nak ambil satu. Nak ambil satu macam ni. Ada nak makan 2 paket dia guys. Jeruk mangga ni kan. Yang penting buah nak perasan tau. Dia punya jeruk mangga kan tak rasa sakit tekak atau ha. So, kalau korang suka makan jeruk kan. Selalu batuk-batuk kan korang try ni guys. Sebab apa kan? Tak kuat sangat cuka dia tau. Alhamdulillah sambutan jeruk papas makin mendapat permintaan yang tinggi dan ramai yang review sedap. Hari ni kita nasihatkan order sebanyak 2000 paket. Semoga korang makan sedap ya. Rasa mangga dia. Sedap. Sedap. Sangat-sangat sedap. Saya makan juga yang jenis macam ni. Tapi ini memang paling sedap so far. Terima kasih Kak Era. Betul. Saya ada bagi Kak Era jom makan Kak Era ya. Yeah. Orang jeruk mangga papa ni memang sedap. Dah beribu orang makan. Artis semua makan sebab dia kata berbeza. Tak sama tau macam dekat Thailand. Dah berpuluh ribu orang beli. Nampak tak? Tapi yang ini folder baru. Jimat ambil 4. 4 dapat Tupperware tau. Beli sekarang. Pasti tak menyesal. Yang penting dia harum manis original tau. Jenama papa ni memang sedap. Dah ramai orang beli dan orang percaya dengan jenama papa.